Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini kita akan belajar tentang drama dalam buku Bintang Hati yang bertajuk Tenang-Tenang Air di Tasik. Standard kandungan 3.3 menulis dan melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan. Standard pembelajaran 3.3.2 menulis dan menjawab pelbagai soalan secara kritis dengan betul. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menulis sekurang-kurangnya 3 soalan yang relevan berdasarkan drama Tenang-Tenang Air di Tasik. Objektif yang kedua, menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan yang dikemukakan dengan tepat berdasarkan drama Tenang-Tenang Air di Tasik. Cuba murid-murid perhatikan gambar yang dipaparkan ini. Apakah aktiviti yang biasanya dilakukan di Tasik? Baiklah, antara aktiviti yang biasanya dilakukan di Tasik ialah berkelah, berenang, berjoging, bersiar-siar, berkayak dan memancing. Gambar yang seterusnya, pernahkah murid-murid menyertai aktiviti berkayak di Tasik? Aktiviti berkayak merupakan aktiviti sukan lasak yang menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Untuk makluman murid, aktiviti berkayak merupakan peristiwa penting yang terdapat dalam drama Tenang-Tenang Air di Tasik. Kita akan bersambung dalam video yang seterusnya.